muhasabah dirilah. Yang pertama, kita kena ada, berkaitan dengan VC tadi, kita kena ada Y factor. Okay, Y factor ni Daddy dah explain pagi tadi. So ingat tak? Dua Y factor tadi. Apa dia? Y factor yang pertama. Okay, satu ekonomi. Yang kedua, sebab apa kena buat Shaklee? Lebih mudah apa? Okay, kalau ikut Rabu Nailah punya tajuk video tu, dia comparative business lah. Kita compare business Shaklee dengan mana-mana business yang lain. Business Shaklee mudah sangat nak dibuat sebenarnya. Jadi kita macam tak ada sebab nak stop atau tak nak buat. Okay? Yang pertama tu of course lah, benda tu nanti balik buat homework, kira macam mana yang dia ajar tadi, kira kita dapat positif ke negatif kita punya balance duit di akhirnya. Jadi bila biasanya kalau faktor kewangan ni memang kuat lah untuk menjadi sebab kenapa kita nak buat business Shaklee ni dengan begitu committed dan serius. Okay? Kemudian yang kedua, kita ubah habit negatif kita. Contohnya, okay, kita banyak berurus niaga secara online kan. Banyak berurus niaga secara online ni, satu, of course lah, macam kita kena banyak share. Kalau tak ada share, tak ada orang kenal kita, betul tak? Mana orang nak tahu Kaita jual Shaklee? Padahal dia tak share apa-apa pun. Dia asyik cerita pasal apa, anak dia masuk pidato, anak dia masuk syarahan, tapi tak share pasal Shaklee. Mereka tak kenal Kaita. Okay? Jadi kita kena share, selit-selitkan kita punya share itu dengan Shaklee, macam mana pun. Okay? Kemudian ubah habit negatif kita yang suka berbicara tentang hal-hal yang negatif lah kiranya dekat Facebook. So kita buat rules. Biasanya kita set rules dalam diri kita, tak nak meroyan dekat Facebook, orang kata. Kita ubah, ya. Kita ubah, kita kena sentiasa, maksudnya katakanlah kita ada masalah hari ni, tapi kita seboleh-bolehnya bukan, benda tu bukan masalah, tapi adalah cabaran. Cabaran. Contohnya apa masalah kita hadapi nak datang sini tadi? Syirin, ada problem tak nak datang sini? Tak jumpa tempat ke? Apa problem lagi? Fiza ke Nasya ada problem apa tak? Okay, macam Mami lah kan. Problem Mami, kalau ikutkan katakan Mami katakan problem lah sebab dah seminggu ni sakit mulut ni, sakit kepala. Tapi Mami anggap benda tu cabaran sebenarnya kan. Cabaran nak menyembuhkan ulcer ni supaya dapat bercakap dekat depan korang Mami ni. Jadi kalau kita fikir benda tu masalah, dia sebenarnya merosakkan sel-sel badan kita. Kalau kita makan bibis 5 sudu sehari pun, kalau kita masih berfikiran negatif, badan kita takkan sihat. Ya? Okey, yang seterusnya, luaskan network. Okey, ini penting. Luaskan network ni, okey, nombor satu, sebab semua main Facebook kan. Tolonglah kita cuba ramai-ramaikan kawan Facebook kita. Macam Mami, okey, kita ada banyak grup kan, dan kita semua ada hobi. Okey, cuba kita join mana-mana grup anak-anak sekolah ke, atau grup yang berkaitan dengan hobi yang berkaitan kita punya minat. Ataupun macam bolehlah ajak suami kan, macam suami apa suka kamera atau gadget-gadget atau suka memancing, kita join je grup-grup tu. Dan kalau ada aktiviti yang kita boleh join, kita join. Tapi kita jangan sesekali itu berjual dengan orang. Cuma kita berkawan. Kita berkawan dan kita buat social media mungkin dengan cara inbox ataupun yang rapat-rapat dengan kita bagi buku Shaklee story. Dan dia kita berkawan juga dengan kita as friend je Facebook. Dan dekat Facebook kita pun kita jaga. Kita share benda-benda yang positif dan berkaitan dengan Shaklee. Lama-lama dia insyaAllah dia akan tertarik dengan kita. Sebab kalau korang perasan, kebanyakan pada customer korang mesti adalah sebenarnya follower senyap-senyap korang, yang bermula daripada orang yang tak siapa-siapa. Ya, dia bukannya orang berapat, bukannya jiran sebelah rumah, bukannya saudara mara yang rapat-rapat, tak kan? Strangers, dan strangers yang kenal korang daripada alam maya. Sama juga dengan blog. Lepas tu kalau ikut tips yang dulu-dulu orang bagi dulu banyak forum kan. Ada forum susu ibu lah, forum apa lain ni pun join juga. Kemudian kalau ada aktiviti-aktiviti macam apa cakap ya, yang aktivis-aktivis join tu apa? Sukarelawan punya aktiviti ke, ataupun di kawasan rumah ke, cuba join. Dan cuba kalau boleh, kalau dia ada minta sponsor apa-apa, try lah sponsor apa-apa sikit-sikit kan. Dan rajin bertukar-tukar business card. Tu cara kita nak luaskan network. Sebab kalau network kita 500 orang,
500 orang Facebook, 500 orang tu dia lah yang akan tahu sharing kita. Dah silap dia tak baca pun. Sebab dia rasa, bosannya orang ni rasa kita pasal asyik vitamin C kan, tak seronok. Okay, kena luaskan network. Tak apa, kalau ramai buat bisnes, kita teruskan juga. Tapi kalau boleh, kita pilih jugalah. Kalau dekat Facebook ni, kawan-kawan yang daripada apa, orang-orang yang sama minat lah, tapi tak buat bisnes. Apa tadi ya? Okay, fokus kekuatan diri. Okay, fokus kekuatan diri ni, sebenarnya dia ada slide seterus-terusnya. Sekejap. Okay, ini tadi pasal network juga. Lupa nak share ni. Okay, kita ada diajar tentang 3S kan. Share, sponsor, service. Okay. Irda. Irda. Kalau Irda pregnant lagi, apa perasaan? Happy kan? Okay. Kalau Ana ya, Ana dapat downline baru nak buat bisnes, apa perasaan? Dan memang dia daftar buat bisnes, apa perasaan? Seronok? Sebenarnya perasaannya sama. Sama macam tu. Bila kita dapat anak baru, nak dapat baby baru, kita macam excited tau. Nak beli baju baru lah apa semua. Macam tu juga bila kita dapat downline baru yang nak buat bisnes, kita rasa macam ada satu motivasi baru tau dalam diri kita. Oh, dia nak buat bisnes, okay, aku nak ajar dia buat itu, nak ajar dia ni, nak ajar dia blog, nak ajar dia dan sebagainya, nak bawa dia pergi kelas. Kita kena sentiasa sponsor orang tanpa stop. Tapi macam mana nak dapat sponsor tu? Mestilah daripada kita punya share. Dan share kita tu, kita haruslah share benda yang buatkan orang tertarik dengan kita. Macam tadi kita cakap, okay, ada 10 post sehari, pelbagaikan. Sebab kita, kawan-kawan kita tu daripada berbagai jenis. Dan kita juga selain pada share, okay, Mami relatekan dengan yang tadi Irda share pasal Master Zurabenti punya sharing pasal jenis-jenis manusia kan. Okay, bukan saja kita secara fizikal bila bertemu orang tu suka, ada orang suka dipuji, ada orang suka dibiarkan suka buat hal sendiri kan. Kawan-kawan Facebook kita pun macam tu, rajin-rajin selain daripada lawat Facebook anak-anak, cucu, sideline, kita punya customer tu, kawan-kawan kita pun rajin-rajin kita tengok dia punya Facebook. Bukannya kita nak ambil tahu sangat, tapi dia sakit lah hari ni kan. Cakaplah get well soon ke, okey lah kan. Semoga cepat sihat. Ataupun kita tengok dia baru bersalin. Orang baru bersalin ni dia seronok sangat tahu kalau orang cakap tahniah kat dia, dia akan ingat. Ataupun orang tu anak dia masuk sekolah ke apa dan sebagainya, ambil tahu. Jadi bila kita rajin komen dan kita like post orang lain, dia akan ingat dekat kita. Itu salah satu cara untuk share lah. Okay? Dan servis ni, servis ni ada 2. Okay? Servis, satu kita servis customer, satu kita servis downline. So dua-dua ni jangan lupa. Customer ni kena servis of course lah, sebab dia beli barang dengan kita, takkan kita nak biar je kan. Tu lama-lama dia lari ke orang lain. Downline pun sama. Downline ni dah sekarang Syakli dah bagi pula nak daftar dengan orang lain. Kena jaga. Make sure Syakli dah bagi extend. Tahu kan Syakli bagi extend lagi sebulan untuk activation membership tu, ambil peluang. Contact je lah, dia dah 3 kali extend pun Syakli dia buat tak tahu, contact juga lagi. Okay, dengan cara tu kita dapat luaskan jajahan. Satu lagi cara nak luaskan jajahan sharing ialah sharing aktiviti kita. Okay, so itu tadi, ni maksimumkan kekuatan diri. Okay, tadi kita cerita salah satu sebab kita stuck, sebab kita asyik fikirkan kelemahan diri kita je. Kita fikir kita punya share tak menarik, kita fikir kita punya pembawaan diri tak menarik. Kita asyik semua pasal kita ni semua tak menarik. Tapi sebenarnya kita tak tahu orang pandang macam mana kan. Jadi kita fikir apa benda yang orang suka. Contohnya lah, okay, kita ni peramah dan ramai kawan. Apa kata kita peramah dan ramai kawan, kita ajak customer kita buat kerja. Tak payah tunggu customer tu jadi downline pun tak apa. Kita buat lah, customer kita suka apa. Okay, kita buat gathering potluck, tepi tasik, cerita pasal anak-anak.
okey je sebab banyak je group macam tu kan. Dia bukannya guru Shaklee macam sebelum Mami fokus Shaklee tu betul pun ada satu group tu nama dia SC Secret Group for Mamis. Group tu glamour sangat. Dan ahli-ahli kat dalam group tu, diorang suka buat gathering. Kadang-kadang potluck kat rumah, siapa-siapa tukar-tukar. Diorang share lah cerita pasal gentle birth lah, cerita pasal anak sekolah lah, macam-macam benda. Dan daripada situ pun sebenarnya kita yang tak fokus buat Shaklee, tiba-tiba dapat kawan ramai, kita boleh share tau, tukar-tukar cerita. Okay? And then apa lagi kekuatan diri kita? Kita pandai buat tulisan buat tulisan berpengaruh. Maksudnya kita perasan kalau kita tulis saja mesti orang ada 1000 like kat situ. So maximise-kan kita punya potensi tu, kena pastilah. Ya, janganlah kita tahu orang suka kita tulis, kita buat tak tahu je, kita tak nak gunakan kelebihan kita tu. Pakar dalam sesuatu bidang. Jadi contohnya dia seorang doktor ke, pakar taksi ke, atau macam Shirin pensyarah ke kan. Macam Ida, jadi sekarang dia suri rumah. Ataupun kebanyakan bagi kita suri rumah. Tapi sebelum jadi suri rumah tu korang siapa? Korang masing-masing ada kerjaya kan? Ataupun kalau tak nak tunjukkan benda tu, maybe macam Mami suka tunjukkan Mami mak anak ramai. Jadi sukalah aku share tips mak anak ramai. Padahal anak kenit je lagi, tak adalah ada mana pun. Tapi orang follow juga. Maksudnya, tahu kalau nak tahu pasal beranak dia tak tahu ni, cek Facebook ada tu. Kan dia tahu benda macam tu. Okay? Kemudian leadership skill tinggi. Okay, leadership ni satu kelebihan Mami tengoklah kalau guru pemam ni. Kami selalu dapat soalan, orang tanya Mami, X tu dah leader ke? Belum lagi, dia tu macam leader lah. Dia cakap 2-3 orang lah. Mami dia kata anak ada, cucu ada, sebab apa? Sebabnya bila ada aktiviti atau program, dia yang lead event-event tu tau. Jadi orang akan dia di mulut. Orang doa jangan buat cepat-cepat lah nak leader ni. Sebab dia dah leader beberapa kali dah boleh dia punya saingan-saingan dan lain-lain. Welcome balik, kreatif lah. Okay. So leadership skill ni bukan semestinya leadership skill nak pengaruh downline supaya buat bisnes atau pandai buat sales. Tapi leadership skill ni kalau kita boleh pengaruh customer atau macam Shirin ni boleh bawa prospek dulu datang ke kelas super campek kan. Super campek ke apa? Dia boleh bawa. Maksudnya itu adalah satu skill leadership. Atau macam Ida ni dia aktif dalam kita orang punya grup batch puteri kita orang lah, grup datin. Dia boleh buat dia boleh arrange event dan orang nak join. Maksudnya Ida dia memang ada skill leadership. Jadi semua orang ada skill leadership sebenarnya. Kalau tidak macam mana korang boleh jaga anak-anak kecil ni, betul tak? Betul tak? Bukan senang je budak kecil, maksudnya semua orang ada leadership skill. Cuma macam mana korang nak apply. Dan jangan terlampau fikiran, alamak aku belum leader lah dalam Shaklee, belum leader lah dalam Shaklee. Itu sampai bila nak fikir kita ni tak ada leadership kan? Tak payah tunggu leader. Kita semua boleh lead. Okay? Ubah pemikiran tu. Sebab Mami suka fikir macam ni lah. Korang maybe dekat dalam Shaklee, Mami master, tapi korang supervisor atau SID. Tapi kalau kita di luar Shaklee, korang sebenarnya jauh lebih hebat lagi. Masing-masing sebenarnya adalah mereka-mereka yang ada pegang master, yang ada jawatan tinggi, yang nak jadi lecturer bukan senang ya. Jadi lecturer, sebenarnya korang hebat-hebat. Cuma kadang-kadang sebab di luar solar Shaklee korang rasa berada dalam satu ruang lingkup yang lain, membuatkan rasa macam ada sedikit rendah diri, betul tak? Tapi sebenarnya buang perasaan tu jauh-jauh. Sebenarnya kita sama, cuma dalam Shaklee tu ada rank. Okay, maybe sebab Mami masuk awal, okay, so Mami master dulu. Sebenarnya korang pun boleh buat lebih lagi. Okay, so fikirlah lagi satu, banyak lagi apa potensi diri masing-masing. Ya, itu memang Mami tak tulis lah. Okay, kemudian time management. Okay, time management ni crucial lah. Okay, Mami sendiri pun sebenarnya lemah juga lagi lah pengurusan masa ni. Lagi macam nak menguruskan anak-anak kecil lagi. Sebenarnya memang terasa sangat senang naik master tu, buat bisnes tu, masa anak tu at least 2 orang. Bila start ada, rasa macam orang kata
apa terkakang nama kerja. Ya Allah, susahnya nak ke sana ke sini kan. Lepas tu nak jumpa itu yang sampai terpaksa cari PA hari tu. So sekarang memang ada bekerja. Kita memang sampai satu tahap, bila grup kita telah membesar, terpaksa juga cari pembantu lah kiranya. Okay, tapi kalau korang masih boleh manage lagi, cuba manage. Okay, macam katakanlah yang masih SID, supervisor, senior supervisor yang masih kira macam bergantung banyak pada sale dan masih coaching anak downline tu sikit-sikit kan. Okay, untuk sharing kita boleh gunakan gadget macam buffer. Kemudian kalau nak entry block, katakanlah macam Zuliana tadi kan baru nak belajar block. Okay, install apps yang boleh update blog dekat dalam handphone tu. Macam Blogit, Blogger, apa lagi dah ya? Blogpress. Okay, install. Jadi kita tak payah tunggu nak buka laptop kalau nak update pasal blog. Kemudian apa lagi? Kemudian to-do list. To-do list tu kena ada. Sebenarnya to-do list ni terbaik orang kata sebelum tidur lah. Tapi kalau ngantuk sangat, at least awal pagi buat. Tak payah nak ada buku cantik-cantik sangat. Ada kertas macam Azmi Ahmad, tengok tak? Dia punya kertas to-do list dia banyak sangat. Kita A4 je, tapi dia tulis 1, 2, 3, 4, 5 semua berpotong-potong. Yang penting tulis to-do list tu. Siap potong, siap potong. Okay. Sebabnya sebenarnya to-do list tu sebelum dia adalah motivasi sebelum ia siap dan selepas dia siap. Sebab korang bayangkan ya, sebelum dia siap kita ada motivasi nak siapkan nak buat kerja apa pada hari tu. Betul tak? Kita tahu okay, lepas ni kena buat ni, lepas ni kena buat ni. Kita tak sempat nak buang masa. Dan bila kita berjaya siapkan, okay, cuba check to-do list kita seminggu yang lepas. Ada 7 helai tu. Kita rasa banyaknya kerja aku dah buat sebenarnya. Terror betul. Kita kan rasa macam tu tahu. Sebenarnya kita rasa hebatnya. Okay, boleh siapkan benda ni, boleh siapkan benda ni. Jadi benda tu akan jadi motivasi pada diri. Agak-agak down tu tengoklah balik to-do list yang dah banyak-banyak kita buat tu. Okay. Okay, apa lagi pasal time management? Okay, baru-baru ni pun korang ada share pasal tips pengurusan masa dekat Tsunami. Jadi rasanya Mami tak perlu nak ulas lebih-lebih lah. Masing-masing tahu dan apply tips yang korang ada tu. Okay. Famous quotes. Okay, ni daripada sekolah rendah kot kita tahu benda ni. Plan your work and work your plan. Okay, jadi bila kita dah tahu apa semua, okay, sekarang ni kita punya target kita nak unstuck. Kita nak unstuck tu, okay, katakanlah kita start kat mana? Mami bagi contoh dekat senior supervisor lah. Okay, kita start kat senior supervisor tu. Okay, pertama sekali kita mesti efektif senior supervisor tu. Okay, efektif senior supervisor tu, kita dah break kaca ataupun sangka yang buat kita stuck kat dalam tu. Okay, bila kita dah break kat situ, okay, sekarang ni bila kita dah bebas daripada situ, kita kena plan untuk next step. Next step ialah koordinator pula. Contoh ya. Okay, bagi koordinator, okay, nak jadi koordinator macam mana? Kena tahulah benda tu, study dalam business manual. Okay, nak jadi koordinator kena ada at least 3 point, 1500 UV ya, baik tak? Okay. Dan kita kena plan. Kita dah tahu kena 3 point tu, siapa? Siapa anak-anak kita yang kita identify? Okay, kita tadi senior supervisor, of course kita dah ada at least 2 orang anak yang memang leader. Okay, tambah seorang lagi, siapa? Kita akan groom, buat satu demi satu. Jangan terus nak orang kita nak target orang tu kan. Ini senior supervisor. Kalau kita SID selama hari ni start dekat 500 UV. Okay, 500 UV ni 100 UV je lagi nak 600 UV. Yang akan dapat berapa persen? 11 ya? Ke 8? 8%. Ruginya 100 UV tu. Okay, jadi first kali, okay, buat satu bulan tu kita buat dululah 600 UV. Lepaskan diri daripada situ. Lepaskan pada 500 UV tu. Okay. The next step, okay, naik sikit 600, naik 1200. Dan jangan sesekali kita dapat rendah daripada bulan yang sebelum tu. Maksudnya kita dah pernah dapat 600, bulan depan dapat 1200, bulan depan lagi jangan dapat 600 balik. At least 1200 tu. Okay. Macam daddy lu dia bagi target dekat Mami kan. Daddy ni dia suka bagi target dari in term of duit tau. Itu mencabar sikit lah. Mami dah lah tak suka setengah fikir-fikir pasal duit ni. So apa? Dia kata cuba Mami target pendapatan Shakely masa tu belum master. Pendapatan Shakely kena meningkat 10% setiap bulan. Jadi kita target lah okay, 10%. Kalau macam turun 10% tu ya Allah tensionnya. Rasa macam
kita ni tak terror lah kan. Walaupun yang cabar tu suami, tapi kalau suami cabar pun rasa tercabar juga lah kan. Okay, so plan. Okay, plan ni banyak cara. So Mami share sikit je lah. Okay, so recap balik. Ni dia, first kena kenal pastilah why factor kita. Kena ubah sikap negatif kita. Okay, kena ceria selalu. Kena positif dan talasa. Ikutlah lirik lagu tu. Okay, luaskan network. Guna konsep 3S tadi. Okay, kemudian fokus kekuatan diri. Okay, fokus kekuatan diri. Kita keluar daripada bilik ni hari ni pun kita dah fikir sebenarnya aku ni terror sebenarnya. Okay, and then pengurusan masa, rancang dan buat. Okay, tapi di samping tu last but not least, okay, walaupun budaknya lah yang selalu gaduh dengan Mami, tak gambar dia. Okay, ini basic ya. Okay, untuk mereka yang betul-betul nak unstuckkan diri, make sure korang amalkan vitamin Shaklee. Kalau tak amalkan vitamin Shaklee, mana korang nak dapat roh Shaklee itu sendiri dalam diri korang? Mana nak datangnya word orang kata Shaklee is in our blood? Tak ada, tak makan Shaklee. Nak Shaklee apa dalam darah kita kan? So make sure makan Shaklee tanpa fail. Sebab kalau kita tak makan vitamin Shaklee, kita pun tak tahu benda kita nak share ke orang. Even benda-benda yang simple pun kita tahu nak share. Kemudian ceria hadapi cabaran. Biasalah buat Shaklee ni banyak cabaran. Kalau dulu tu cabaran paling besar cabaran Israel tu lah. Kita orang yang pergi US dulu tahun 2014 sampai rasa malu tau. Jumpa Raja Banat je tanya pasal Israel. Jumpa Raja Banat je tanya pasal Israel. Sedangkan delegasi daripada negara lain sibuk mendapatkan Raja Banat ni nak motivasi apa lagi kat kita orang punya negara lagi. Tapi kita sibuk tanya benda tu. Okay, ceria hadapi cabaran. Biasa kita banyak masalah, tapi kita anggap semua tu adalah cabaran. Okay, siapa mentor kita? Okay, kalau Mami lah tanya mentor. Mentor macam Daddy cakap tadi, orang yang berjaya di dalam itulah benda yang sama yang kita nak buat tu kan. Tak semestinya offline sendiri. Okay, kita siapa yang kita selesa nak bercakapkan dia. Mungkin apa, nenek kita ke, onyang kita ke. Macam Mami, Mami suka follow Nenek Lina. Walaupun Mami jarang lah personal coaching dia, message macam tu ya, tanya tu, tanya tu. Tapi kalau Daddy, orang yang membuatkan dia berjaya berhenti kerja siapa? Tahu? Master Haji Roslan. Kita orang jenuh pujuk dia berhenti kerja ni, banyaklah manfaat lah apa semua kan. Sampailah satu hari kita orang pergi dekat Shaklee kat Empire tu, Mami kena settlekan closing ke apa tak ingat. Dia sembang dengan Master Haji Roslan lama sangat. Lepas tu balik tu dia termenung kan, dia cerita. Okay lah, dia kata dia nak plan nak berhenti kerja lah apa. Tapi Mami kena buatlah target dia bagi cakap tadi kan. So maksudnya kita ada orang yang kita percaya cakap dia. Okay. Kemudian yang lagi satu, ni yang Irda cakap tadi, kita punya relationship dengan yang kat atas sana. Okay, itu kena jagalah. Sebab apa pun usaha kita buat, in the end, akhirnya Allah juga yang tentukan kita dapat ke tak dapat. So kita kena dah buat semua, usaha semua, minta dia, okay, aku dah buat semua benda yang apa patut aku usahakan untuk berjaya dalam ni. Okay, dah minta restu suami, dah apa tu, upline suruh buat semua, jaga downline baik-baik, jaga ukhuwah, tak buat kerja-kerja yang melanggar peraturan apa Shaklee dan agama. Okay, minta pada Allah, tolonglah makbulkan doa ni. Aku nak naik rank dan satu grup nak naik rank. Okay, so itu je. Mami rasa kita serahkan balik kepada MC. Tak ada soalan kan? Sebab dah banyak soalan tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.